TVPSS Deklia. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh warga SMK Kompleks KLID. Saya Nur Aisyah binti Roshni, wartawan TVPSS Deklia. Pada hari ini bersamaan 10 bulan 1 2026, SMK Kompleks KLID sedang mengadakan proses pendaftaran bagi pelajar tingkatan 1 2026. Tanpa berlengah lagi, marilah sama-sama kita saksikan. Maupun di akhirat, memudahkanlah urusan mereka dalam menyesuaikan diri dalam suasana. Tuan-tuan dan puan-puan percaya untuk menghantar anak-anak ke SMK Kompleks KLID. Saya dah tolong daftarkan lah. Okey, dah masuk. Internet slow. Bagi aktiviti supaya tak mengantuk. Okey. First kali Nama saya Wan Aira. Baiklah. Apakah perasaan saudari apabila melangkah ke alam sekolah menengah? Perasaan saya rasa gembira berjumpa dengan orang baru, dapat kenal dengan cikgu dan semoga dapat belajar dengan selesa lah. Saya Iren Taki Hamzah bin Saiful Iskandar Shah. Baiklah saudara, apakah perasaan saudara apabila melangkah ke alam sekolah menengah? Saya rasa amat gembira dan teruja kerana telah melangkah ke alam remaja sekolah menengah. Okey, soalan kedua. Apakah perkara yang paling saudara nantikan sebagai pelajar tingkatan 1? Perkara yang saya nantikan ialah dapat belajar subjek yang baru dan juga dapat menjumpai rakan-rakan yang baru. Itu saja. Terima kasih. Saya Maslina. Baiklah puan, apakah perasaan puan apabila melihat anak memerlukan persekolahan di peringkat menengah pada hari ini? Okay, saya sebagai seorang ibu, saya berasa bersyukur dan juga bangga kerana anak saya telah memasuki alam sekolah menengah. Ada sedikit perasaan bimbang, tapi saya yakin anak saya boleh melalui alam sekolah menengah dia. Baiklah, kini bersama saya Wan Ahmad Uman. puan. Saya Nurul Najwa. Boleh saya tanyakan beberapa soalan? Boleh. Baik, soalan pertama. Apakah perasaan tuan dan puan apabila melihat anak memulakan persekolahan di peringkat menengah pada hari ini? Okey, memandangkan ini anak sulung saya, anak sulung kami. Jadi perasaan tu sebab tu ada kan, melihat anak yang daripada kecil tu dah membesar, dah melangkah ke sesi persekolahan yang seterusnya lah kan, sekolah menengah. Jadi ada perasaan sebab dan terharu jugalah dapat bersekolah di sekolah ini. Seronok jugalah dan excited untuk melihat anak untuk memulakan sesi persekolahan yang baru lah. Baiklah, setakat itu sahaja liputan kami pada hari ini. Diharap agar sesi pendaftaran bagi pelajar tingkatan 1 2026 dapat menjadi satu titik permulaan yang baik kepada murid-murid dalam menimba ilmu pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. Diharap semua murid akan dapat menyesuaikan diri dengan suasana dan persekitaran sekolah yang baru. Itu sahaja dari saya, wartawan TVPSS Deklia.